Korang mesti tak tahu kan, dekat Bukit Bintang ada restoran Pakistan autentik dan affordable kan? Inilah restoran Paradise Bukit Bintang. Dekat sini ada macam-macam makanan Pakistan yang sedap kita dapat try. Style buffet ni mudah supaya korang boleh pilih mana-mana nasi yang korang nak dengan mana-mana roti dan lauk yang korang nak padankan sekali. Antara yang best kita try dia punya Afghani pulau. Yang ni ada lamb shank dan dia ada kismis dan badam dalam nasi dia. Nasi dia memang sedap tapi daging dia taklah selemuk yang kita expect. Next kita try lamb payas, sejenis tu kaki kambing yang sangat famous dekat Pakistan. Yang ni dia punya daging dia soft, lepas tu ada urat-urat dan dia ada jeli-jeli tu. Ya Allah, sedapnya makan dengan nasi ataupun dengan roti. Next kita try dia punya lamb shank nihari. Yang ni daging dia soft, dia tak pedas dan rasa rempah dia tak strong sangat. Just nice je. Tak salah kan kalau datang restoran Pakistan tak try dia punya cheese naan tarik dia kan. Kena pula makan dengan kurma kambing yang soft. Oh, memang best gila. Kita tak boleh stop makan weh. Tak boleh stop makannya ni. Serius. Dan of course kena try ayam tanduri dorang yang paling famous. Yang ni memang spicy dan sedap dia punya flavor dia. Soft pula tu. Last sekali wajib try manisan dorang ni. Lepas makan pedas-pedas, makan rempah-rempah, kenalah makan manisan ni dengan chai susu lembu. Inilah penutup yang terbaik.